Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri Booster Ramadan 2025 terbitan Think Quran. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah yang disebutkan sebagai surah An-Nasr ataupun biasanya kita sebut Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah memulakan ayat ini ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan bantuan serta kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika itu kamu dapat melihat manusia, mereka datang, mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, berduyun-duyun. Mereka tunjuk minat untuk memasuki agama Allah. Maka lalu kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah kamu bertasbih, memuji Tuhan kamu serta beristighfar dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itulah amat penerima taubat. Shadaqallahul azim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni, dalam surah ni, Suratun Nasr, disebutkan sebagai surah pertolongan. Allah nak menggambarkan kepada kita bagaimana apabila kita mendapat satu-satu kemenangan, apabila kita mendapat satu-satu kejayaan, maka garis panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang bantuan Allah kepada kita dalam apa bentuk sekalipun. Umpamanya kita periksa kita lulus. Berarti itu satu kejayaan. Apabila kita ditimpa satu musibah, hilang musibah tersebut, berarti kita dapat satu kemenangan dan kejayaan. Apabila kita berada di medan perang, umpamanya, nisbah pada para sahabat suatu ketika dahulu, demi mempertahankan Islam, mereka pulang dengan membawa kejayaan. Maka ini semua adalah Nasrullah, bantuan daripada Allah, wal fath, dan pembukaan. Apabila kita dapat satu anugerah, tiba-tiba Tuhan bagi dekat kita anak, itu satu anugerah. Apabila Tuhan bagi dekat kita dengan kepelbagaian nikmat, maka itu semua adalah anugerah yang wajib untuk kita mensyukuri ya, di atas nikmat tersebut. Maka dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah ajarkan kepada kita, apabila kita dapat satu nikmat, satu kemenangan, satu kejayaan, satu keselamatan, satu anugerah daripada Allah, fasabbih. Bertasbihlah, puji Allah. Semua ni adalah daripada Allah. Walaupun kita ada usaha, walaupun kita ada ikhtiar, tapi tanpa izin daripada Allah, tanpa kehendak izin kekuasaan Allah, semua itu tidak akan berlaku. Ikhtiarlah sebanyak mana sekalipun, sehebat mana sekalipun, tanpa izin daripada Allah takkan berlaku. Fasabbih, maka hendaklah bertasbih dan beristighfar, minta ampun kepada Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana tak ada siapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Surah ni, ayat-ayat dalam surah ni mengajar kita bagaimana untuk kita berdepan dengan kejayaan dalam hidup kita. Bukan dengan kejayaan yang kita dapat, kita seronok, menyanyi-menyanyi, tepuk, duk huha-huha. Itu bukan kejayaan. Ya, bukan dengan cara kita bakar bunga api, mercun, pumpang-pumpang. Oh, yang tu satu kejayaan. Itu bukan kejayaan. Itu bukan cara Islam. Cara Islam apabila dapat satu kemenangan dan kejayaan, bertasbih, subhanallah, puji Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita khawatir, takut kejayaan yang Allah bagi itu adalah satu ujian lagi kepada kita. Maka minta ampun kepada Allah dan syukuri di atas nikmat anugerah Allah. Mudah-mudahan nikmat dan kejayaan yang kita kecapi itu tidak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi. Mudah-mudahan nasihat daripada Suratun Nas memberikan banyak pengajaran kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.